Alright, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Ya, selamat datang. Hari ni kita nak pergi meronda pusing pulau. Dia malam-malam baru nak pergi pusing pulau. Siang-siang tak boleh ke? Dia bukan pasal siang ke malam. Pasal mereka ni nak pergi main corner. Tu je point dia sebenarnya. Dia nak pergi main corner, tak boleh siang-siang. Pasal bila pergi siang-siang, banyak kereta, banyak lori, banyak bah. So bahaya. Jadi bila niatnya nak pergi main corner, jangan pergi main siang-siang. Memang malam lah jawapan dia. So sekarang ni kami dah on the way dah. Sekarang ni baru dia ada dekat area pada kota lah, something like that lah. Aku nak abang nama apa aku tak ingat sangat. So lah ni on the way. Ada 5 biji. Ada satu kapcai, 4 lain yang cuma motorsport bike lah. Kan 150, 250. So kita nak main santai-santai saja. Lagipun aku pun tak pakai apa-apa gear pun hari ni. Aku baru balik daripada open house kot. Okay, boleh tengok pada episod lepas. Episod lepas tu aku baru balik daripada open house. Ni sambungan, bikin macam part 2 lah. Ni macam lebih kurang macam part 2. Tapi tak apa, kita nak pergi main santai-santai saja. Kita nak pergi main sebab requestnya daripada kawan yang depan ni. Dia nak main sangat-sangat lah kan. Dia macam gian gila, dah lama tak main corner kan. Kawan nak baring lah. Tengok. Dia dah lama dah tak membaring. Jadi bila dia dah lama dia tak membaring, dia jadi gian lah. Gitu. So jadi kita nak bawa dia supaya dia tak kena meracau malam-malam lagi. Tadi sebelum kami nak main ni tadi, ada roadblock. Yang lawak dia tu kan, semua dah cuak dah ni. Semua dah cuak dah. Padahal polis tu tak kacau apa pun. Dia tak ada apa sangat lah. Dia sekadar nak check tengok LC lesen gitu je. Yang 4 lawak dia tu, aku duduk paling depan tau. Aku paling depan. Aku berbaris ada dua kat belakang kan. Aku paling depan. Polis tu boleh skip aku. Dia tak mau check kat aku. So macam patutnya rasa macam selamat lah kan. Dia tak check aku. Tapi aku rasa dia macam buat lakonan je lah. Asalkan aku check. Habuan dia tak mau lah macam apa, ada rempit ke. Aku rasa macam tu lah, something. So jadi dia skip aku. Aku pun rasa macam, oi, baik dia tak check aku. Gitu. Aku pun panik kalau saat tadi. So ni lah muka-muka player kita. 1, 2, 3, 4. Doknya kenyih pula. Tapi hari ni aku nak santai, aku nak duduk belakang. Hari tu punya footage aku duduk kat belakang, aku tak mau. Kali ni aku nak duduk hari tu aku duduk kat depan. Hari ni aku duduk kat belakang. Pasal bila duduk depan, aku ambil gambar cong je lah. Gambar kosong. Kalau boleh tu, nak lah ada hiburan sikit kat depan, bagi ada orang kat depan. Ni aku nak bagi dia depan, duduk depan. Jom. So hari ni aku ada alasan yang kukuh untuk aku jadi santai lah. Santai selagi boleh. Biarkan mereka membantai. Yang kapcai pun tak mau galau. Aduh, mereka ni kalau pecut lah. Tak tengok orang belakang. 1, 2, 3, 4. Ada seorang lagi kat belakang. Siapa dia? Mak Syed. Syed tertinggal kat belakang. Saya member. Yang bawa ni main kau-kau dah ni. Memang bantai ke tak kira dah. Oh. Traffic light tak traffic light. So dah sampai ke kawasan Masjid Terapung. Maksudnya permainan akan mula sekejap saja lagi. Kalau traffic light tu hijau, memang terus jalan. Ni merah, maksudnya dia akan starting sama lah. So yang aku nak kena awasi tu yang paling depan tu, kapcai tu. Allah kena sandwich pula. Ya, ni kapcai ni. Kawan dah kian lama dah tu. Aku kena bagi dia pergi depan. Sebab aku nak santai. First aku nak santai. Yang kedua aku kalau boleh tu aku nak merakam depa ni lah kan, aksi-aksi ni.
Sebab kalau aku duduk kat depan, tak ada RC dah. Habis dah aku. Depan kosong kan. So aku kalau boleh tu nak ada lah action sikit kat depan kan. Kalau mereka baring tu nampaklah menarik sikit. Ni kat aku, kalau aku baring nak nampak apa? Nampak depan je lah. Yang ni depan ni Mak Syam GSX 250, model paling baru. Dia sebenarnya dia macam nak cuba-cuba je main corner ni. So kita layankan dia ni. Hayo. Yang ni jenis tak buka kaki. Yang hard lane tu kalau boleh tu nak turun kau-kau. Layan. Oi, buruk. Sesi warm up dah selesai. Yang hak depan tu dah menggila dah tu. Yang kat Pecai tu. Oh, dia baring. Oh, yang kat Pecai tu hilang terus. Kat sini selalu overshoot pasal dia terlalu blind spot. Sini lawan mengulak. Kat Pecai tu hilang terus. Oh, pakai-pakai tak buka ni lah, tak buka kaki lah. Selagi boleh kita layan, kita layan. Tak ada yang nak push-push sangat. Sebab tu aku boleh bersembang sambil corner. Sebab memang tengah santai. Gear memang rendah. Sekarang ni aku pakai gear 3. Sebab aku perlukan engine braking dan juga torque untuk aku tambahkan speed anytime. Gear 4. Dia masalah motor ni tak ada gear. Tak ada meter gear. So aku kena contohkan apa gear berapa aku pakai. Sekarang gear 4. Okay, ni dah sampai kawasan Batu Feringgi. Tak ada lah corner. Dia macam ibarat tempat macam relax kan. Jalan straight, layan view. So dia dah tak ada dah corner-corner tu. Hampa depan, aku belakang. Tak boleh dah. Main lah. Ha? Tak apa-apa, main lah. Aku rakam. Oh, batu melekat ke belakang pula. So ni adalah kawasan tourism. Orang selalu mai belancong, beli barang-barang souvenirs and banyak hotel-hotel yang ocean view kan. So sini memang tempat yang agak menarik untuk bercuti. So bolehlah datang, bawalah anak bini, bawalah markah, bawalah skandal, bawalah kekasih gelap. Mailah sini. Nah. Kami tak kisah hampa nak main buat apa pun. Kami yang penting buat main duit hampa. Banyak apa, belilah apa-apa kat sini. Kami nak duit hampa je. Tak kisah pun hampa nak buat apa kat sini. Kami nak pastikan yang Penang ni kaya.
Tu pakat-pakat kena santau. Hai. Okay, second round. Warming up dah settle. Gear 3. Drop. 4. Drop. 3. Turun. Oh, dia punya melantun tu. Depan ni, overshoot. Beware. Di overshoot area. Depan ni. Yes, this area. Oh, yang paling depan tu Paan CBR 250. Tiga. Dua. Tiga. Naik balik. Empat. Okay, third round dah settle. Second round dah settle. Third round tak ada apa sangat lah, sebab depan ni dia dah nak sampai dah. So third round mungkin dia akan main ke belah balik pulau. So sini dah tak ada apa dah. Kita akan sampai ke Teluk Bahang dalam masa 1 minit 2 minit macam tu dah sampai dah, sebab tak jauh dah pun. Okay, roundabout ni ambil kiri. Maka dah pun sampai dah dekat Teluk Bahang. So kita pergi Teluk Bahang. Alah, ada kereta lah pula. Alah, kereta tak larat. So kita tak kenal 3 orang ni, tapi kita buat ramai. Bagi ramai. Oh, ni nak balik dah ke? Apa nak balik dah ke? Nak balik ke? Apa baru sampai? Nak balik. Tu. Kita lepak lu. Aduh.
Member baru nak balik. So now dah ada dekat Teluk Bahang. Okay. Hari tu pun Teluk Bahang ke, hari ni pun Teluk Bahang ni. Memang kami tak ada genting, kami tak ada karak, kami tak ada dash, kami ada Teluk Bahang. So memang sinilah tempat kami kumpul motor. Hampa tak apalah, ada dash, ada genting bagai, kami ada hak ni je. Oh, member nak test motor geram lah tu. Semoga dia boleh upgrade cepat mungkin. Okey tak tadi, okey tak? Oh, okey. Okey lah. Okey. Oi. Aku kerasukan sebab Kak Cai main potong. Oh, Kak Cai main potong. dia duduk depan. Dia ada depan kan. Aku kerasukan sampai 2 kali overshot. Aku No. Aku ada. Ada. Jangan risau, semua ada. Yang mana main, yang mana hak santai, semua yang bantai pun ada. Aduh, hai. Yang bantai macam santai mana? Tiba-tiba ada lagi 2-3 orang tu yang kita kata tu main 5 balik 8 macam mana tu. Tiba-tiba ada monster juga. Meriah. So second time aku main sini, ada lagi. Ni motor ni macam mana pun dia akan tarik perhatian aku lah. Okay. Daripada jauh aku boleh nampak aku dah kenal dah. Lepas tu dia buat geng. So dia buat geng. Owner tolong payung sikit. Hampa tengok. Saksikanlah Jarvis tiba. Sembat lah weh. Aduh. Ni Ultraman Tiger. Ni function bye. Tengok belakang. Alamak, ni glow in the dark bye. Ingat apa ni glow in the dark ni? Huyo. Memang rare lah. Tapi yang ni dia special dia sebab dia tak ada lah macam box dia tak ada. Yang ni mengutamakan slick. Dia ada towing punya tali. Nak towing kat belakang. Kenapa towing belakang? Macam Ribbon. Towing tarik belakang. Bagi dia ribbon. Huyo. Memang rare lah. Walau weh. Memang rare. Dia kadang-kadang motor macam ni, dia walaupun orang kata apa tak laju tak apa, tapi menarik perhatian. Itu yang kita mau. Hello lawa weh. So satu geng. So yang ni R15, yang tu R25 V1, yang first one. So ramai lah. Sampai ke sana. Tiba-tiba sampai sana ramai. Tadi kami je. Kalau ni jadi ramai macam biasa. Tak tahu siapa. Aku rasa kat sini dia dah jadi macam dash. Di KL ada dash, di Penang ada Bahang. Teluk Bahang. Meriah. Hari 9. Oh, patut. Kampung dari sini. Alright, so dah pun habis selesai lepak. Okay, mereka pun nak balik, kami pun nak balik. So kita nak turun ke sana. Dan dengar cerita ada roadblock. InsyaAllah tak kena lah kot noh. Kan? Kita nak main short-short je, bukan nak rempit sangat pun kan. Jadi itulah, jom. Oi, payung masing. Oi. Masing-masing payung. Okey, jom. Oh. Ni mesti nak payung kau ni. Payung. Yang ada payung. Tayar jadi spin terus. So setakat itu sahaja untuk perjalanan malam ni. Nak main corner pun dah tak boleh sebab tayar tengah sejuk. Berbahaya juga. Dan yang tak syok dia lagi, dekat depan tu pula ada roadblock. Jadi kami macam
berhati-hati lebih lah kan. Tak maulah kena koblok kan, baru je habis raya ni, duit banyak habis ni kan, nak kena bayar pula lagi 300. Hei, janganlah. Tolonglah. Okay, so jangan lupa untuk like, share, subscribe. Jangan lupa untuk komen. Okay, inilah kawan kita. Bye bye. Jom. Suka betul aku kawan dengan Cina. Best sebab mereka fun. Hai, okay lah, bye bye.